Ini dia Huawei Band 10, fitness band terbaru daripada Huawei yang sangat sesuai kalau korang nak cek kesihatan sepanjang masa. Ada macam-macam tau feature best dekat smart band ni. Jom kita unbox dan review sama-sama. So ni dia Huawei Band 10, yang ni warna biru dan yang bestnya dia pakai aluminium alloy case tau. So memang lebih kukuh dan lebih robust. So dekat dalam kotak kita ada jam dekat tengah ni. Lepas tu dekat bawah ni kita ada dia punya aksesori, kabel USB untuk charge, dan dekat bawah ni kita ada dia punya manual. So ni dia guys, Huawei Band 10 memang nampak kecil dan simple tau. Dia lebih kecil daripada smartwatch, tapi kalau korang nak pakai jam ni untuk cek kesihatan memang mudah. Kita try dulu pakai dekat tangan. Clip dekat sini, lepas tu tekan je dekat lubang tu. Dah siap. Aku memang sukalah design jam ni. Dia punya kualiti memang best sebab dia pakai aluminium casing dan dia punya berat pun ringan je, 15 gram je tau. Lepas tu dia pakai ultra thin design tau. Dia punya ketebalan cuma 8.99mm je. Untuk display pula memang cantik dan terang tau sebab dia pakai AMOLED display 1.47 inci dengan bezel yang memang nipis. Kalau nak workout pula memang best tau sebab dekat sini ada lebih 100 mode workout yang kita boleh cuba. Cuba tengok tu, ada banyak tau dekat sini. Kalau nak cek kesihatan pun bagus tau sebab dekat sini kita ada heart rate monitor, oxygen level, dan kita ada breathing exercise. So yang ni aku punya heart rate, lepas tu yang ni pula oxygen level. Bukan setakat kesihatan badan je penting tau, korang punya mental pun penting juga. So jam ni boleh detect sama ada korang tengah stres ataupun korang punya mental tengah okey. Macam sekarang ni aku punya mental tengah neutral. So sambil-sambil tengah kerja tu boleh cek kesihatan mental, tengok okey ke tak ataupun tengah stres masa tu. Dia punya watch face macam ni, tapi kalau korang tak suka wallpaper tu, boleh pilih tau. Ada 10,000 jenis wallpaper yang korang boleh pilih dekat dia punya apps ni. Lepas tu antara feature yang best juga, kita boleh connect e-wallet tau dengan smartwatch ni. So lepas ni kalau nak bayar boleh pakai jam je. Dari segi battery life pula memang tak perlu risau lah sebab jam ni boleh tahan sampai 14 hari tau. Memang lama. So kalau korang nak monitor kesihatan korang tapi tak nak pakai smartwatch yang biasa tu sebab berat, boleh pakai Huawei Band 10 yang baru ni.